Assalamualaikum gang. So hari ni aku ada satu tip untuk beginner . So kat sini aku pakai set UL pada Robi Ranmi H dengan Bruzen dan Texo Elite. So aku guna size mata ke 10 dengan rasa ni size 5 untuk silap aku. Batu ladung. So udang pun boleh guna udang cakotiao ya, ataupun udang kopek. Okey. So kita nak try cari grup-grup . Grup-grup selalunya halus-halus yang dia akan main kat tepi-tepi ni je. Macam area batu-batu ni kan. Tepi ni batu-batu ni. So tak payah jauh. Maybe dalam 10 meter ke 5 meter dia mungkin insya-Allah ada. So tengok aku try tengok cari dapat ke tak grup-grup. Tak tipu punya. Dah tarik tu. Ikan po ni. Kan dia kata buat kan. Ini bukan grup-grup, main kaci pula. Boleh lah ikan ni pun boleh, ikan ni goreng pun sedap kan. Tapi tak apa, kita try lagi ya. Kita try lagi second cast. Hampa tak payah baling jauh-jauh pun. Maybe dalam 10 ke 5 meter pun dah cukup dah macam depan tu kan, depan batu ni kan. Tapi hampa kena hati-hati lah, selalu tepi batu ni dia banyak orang kata apa, celah-celahan. So tapi tak apa, kita try tengok. Bak kan dah kena. Lalu grup-grup yang saiz-saiz halus ni dia akan duduk tepi-tepi lah. Bak. Allah, hak ni bukan grup-grup, hak ni kaci. Tapi tak apa, ikan ni pun sedap juga kan kalau hampa dapat kan. Kan dah kena kan. Tu boloi terus kan. Kan boloi. Makan tepi. Memang padu. Ni kalau goreng ni, kalau hampa nak cari grup-grup alu-alu macam ni boleh buat goreng. Baling dalam 5 ke 10 meter cukup dah. Padu punya. Alright gang, padu tips. Jangan lupa follow gang. Assalamualaikum.